Okey, ni cara nak tukar minyak hitam. Kadang ramai orang tak berapa tahu. Bila salah guna spana, naik bawah senang los. Contoh pakai ni. Boleh pakai ni. Tapi risiko los memang cepat. Macam ni pun sama. Ha. Yang ni paling tak baik. Yang ni baik sikit. Yang lagi baik macam ni. Tengok ah. Ni letak macam ni. Jangan tarik macam ni tau. Tarik ni kita banyak pakai kedekat. Ni letak macam ni. Tangan macam ni. Cuba. Cuba. Ha, senang. Pusing macam ni, dah. Ha. Buka macam ni. Okey. Dah. Okey, kalau nak ni, kalau tak ada yang ni, pakailah macam ni. Dia melengkung sikit, dia mudah sikit. Yang ni, jangan nak pakai. Sebab saya banyak customer datang, nut bawah ni los tau. Dia kira kurang cantik lah. Dia punya genggam. Kalau ni okey sikit dah buat melengkung, kita ada ruang lagi nak ketuk. Kalau yang ni memang terbaik. Letak macam ni, ketuk. Jangan tarik. Kalau tarik ni, dia boleh makan dekat sini tau. So, sini senang los. Ingat yang tu lah, ketuk yang tu. Okey, nah. Okey, ni penting sebenarnya. Bila ni tak ada, habuk besi kasar-kasar boleh masuk dalam oil pump. Oil pump boleh rosak kalau ni tak ada. Dua ni memang penting sebenarnya. Nampak macam tak ada apa, jangan tak pakai. Kalau hilang, elok cari. Ni, pegang, letak macam ni. Nampak? Jari ni, dua ni pusing. Nampak? Okey, dah.